Sekarang antar Ais pergi school terus di sekolah pasti. Ais tu sekolah Ais depannya, menyeberang sini tengok kiri kanan, okey? Tengok kiri kanan. Okey, nyeberang terus. Aris pergi sekolah. Ini sekolah apa? Pasti Ar-Rahman. Dah. Sekarang masuk. Assalamualaikum cikgu. Okey, dah. Assalamualaikum. Balik lagi. Balik rumah. Nak pergi beli reti canai. Pagi ni kegiatan. Uish. Ni je, salam. Wah. Kenapa ni repair rumah? Okeylah. Okey. Anak saya. Wah, repair rumah. Okeylah, kita pergi beli reti canai dululah. Sekarang antar Ais pergi school terus di sekolah pasti. Ais tu sekolah Ais depannya, menyeberang sini tengok kiri kanan, okey? Tengok kiri kanan. Okey, nyeberang terus. Aris pergi sekolah. Ini sekolah apa? Pasti Ar-Rahman. Dah. Sekarang masuk. Assalamualaikum cikgu. Okey, dah. Assalamualaikum. Balik lagi. Balik rumah. Nak pergi beli reti canai. Pagi ni kegiatan. Uish. Ni je, salam. Wah. Kenapa ni repair rumah? Okeylah. Okey. Anak saya. Wah, repair rumah. Okeylah, kita pergi beli reti canai dululah. Tempat beli lontong sayur hari Selayang. Pagi-pagi kita beli. Amiruddin Sehari punya parlimen. Pagi kita beli lontong sayur. Ni boleh balik. Ni jalan apa? Jalan Nakoda Kiri.
Jadi kalau jalan motor kat kiri ni boleh balik-balik. Ini lah turun tinggi lalu jalan motor kat kiri. Ni kedai Ajo. Kalau kedai Ajo ni macam-macam. Lepak pisang inti. Kelapa. Beli kat dua lah, jangan banyak. Okey, tu je lah. Dua je okey. Ini kedai Ajo. Ada lontong sayur kan? Ini memang kedai orang Minang ni. Orang Minang, orang Ajo. Boleh. Lontong sayur berapa li? 3. Okeylah. Kari pap. Nanti kari pap boleh panaskan nanti. Mi dia tak nak suka pagi ni. Tak. Dia kalau mi air goreng je, kalau mi orang ni kadang cili je lah. Ini goreng. Salah lawak yang tak ada ni. Orang Periaman mesti ada salah lawak. Kau bukan orang Periaman tu kau? Sungai Ginggiang ya. Itulah nak cari salah lawak. Amba orang Bukit Tinggi. Agam. Oh yo. Apa cerita? Bertangan naik lah boleh lapis. Oh iyalah. Kalau pergi kau balik Piaman tak apa, Padang terus je, tak ada lalu Batam naik. Oh, iyalah. Betul lah. Betul. Turun Padang kalau nak balik Piaman boleh naik kereta api. Senang. Babnya habis. Badan letih. Seorang. Betul. Baik, naik Jetstar baru 250 pergi balik. Sebab jet lah. Murah. Dia 10 kilo free. Ni kampung Nakoda. Banyak orang kita Minang sini. Orang Minang lah pasal sekolahnya. Lontong sini. Lontong sayur. Ada. Lontong sayur pucuk paku. Tu. Ada. Lontong Minang ada dan lontong sini pun ada. Lontong pucuk paku belum ada lagi nari lah.
Okey lah. Okey lah. Lain kali ya. Terima kasih. Itulah ceritanya orang Kampuang. Susah nak cari kat Kampuang habis piti. Naik flight okey.